Dalam video ni, aku akan buat satu benda yang orang Malaysia mungkin tak pernah buat. Iaitu, aku akan tanyalah TikToker dekat Malaysia ni kalau mereka ingat tak aku dengan menggunakan gambar yang fake. Contohnya macam ni lah. Adalah sikit nampak real kan? Tapi, kita akan tengok kalau ada tak yang akan respon. Sebab kalau tak, memang sia-sia lah kerja aku. Aku pun pergilah lockkan diri aku dalam bilik, buka laptop dan pasang lagu. Aku pun carilah 20 senarai TikToker di Malaysia ni dan pada masa yang sama, aku perlu kumpulkan gambar untuk setiap TikToker ni. Macam stalker. Dah tu, aku pun keluarlah bilik dan woi, macam ni rupa-rupanya perasaan seorang pemain Genshin Impact apabila dia orang keluar daripada rumah. Tujuan aku keluar ialah untuk photoshoot gambar, jadi aku posing lah dengan apa-apa gaya yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam gambar TikTokers tu. Kemudian, aku lockkan diri aku semula di dalam bilik dan mula menyunting gambar. Aku potonglah bahagian aku, masukkan aku dalam gambar diorang, tambahlah sedikit shadow dan juga warna supaya nampak real. Dan boom! Siap pun aku edit 20 gambar tu. Sekarang tibalah masanya. Aku pergilah upload gambar tu ke IG story, tag mereka dan tanyalah kalau mereka ingat tak aku. Lepas tu aku letaklah handphone aku ke bawah. Dan 23 jam kemudian, aku buka balik Instagram dan korang takkan percaya berapa ramai yang respons. Imran Bat, Iman Ali, Kayum Jawi, Anna Rus, Ijat Haikal dan Hisham Raus. So, nak tengok video full, pergilah ke channel aku.